Yang sambung dengan tu. Al-umur bimaqasidiha. Kita berhenti kat tu. Depan ni dia mukadimah dah ambil yang Asbah. Ni apa dia? Ni tak ada apa, tak ada berkenaan. Belakang. Okey, ni. Ni dah baca dah ni. Ambil yang pertama. Bawah-bawah. Okey. Al-qa'idatul ula. Al-qa'idah dia bukan dalil lah, tapi diambil daripada dalil. Kulliyun. Amrun kulliyun. Yang pertama. Al-umur ay al-af'al wal-ahwal. Al-umur maksudnya al-ahwal wal-af'al. Af'alul qulub, af'alul lisan, af'alul jawarih. Itu. Kalau awamir arahan. So al-amru kalau ke jamak dia kepada umur, makna dia al-ahwal wal-af'al, dan kalau kepada awamir makna tawali. Bimaqasidiha. Fiha mabahitha. Ada beberapa masalah atau pembahasan yang bersifat fiqhiyah. Al-mabahthul awal. Al-aslu ay al-dalilu fi insya' hadhihi al-qa'idah. Qa'idah bukan dalil, tetapi dia muassasah daripada dalil. Qaulu sallallahu alaihi wasallam innama a'malu binniyat. Jadi pertama dalam Bukhari. Pada hadis sahih masyhur akhraj al-a'immah sittah wa ghairuhum min hadits Umar bin Khattab, wal ajab anna Malikan lam yukhrijhu fil Muwatta'. Jadi Imam Malik tak masukkan atas sebab apa, wallahu a'lam. Wa akhrajahu Ibnu Ash'ath fi sunani min hadits Ibn Abi Talib wa Daruqutni fi Gharib Malik wa Abu Nu'aym fi al-Hilyah al-Awliya min hadits Abi Sa'id al-Khudri wa Ibn Asakir jadi maqam yang sahih fi amalihi min hadits Anas bin Malik. Kulluhum bilafzin wahid, semua lafaz. Wa 'inda al-Bahaqi fi sunani ay fi sunan al-kabir ataupun kubra min hadis Anas la 'amala liman la niyata lahu. Jadi makna sama. Wa fi Musnad Syihab min hadis niyatul mu'min khairun min 'amali, bukan khairun min 'amali. Ya, dia salah, dia berkhairun ma amal. Khairun min 'amali. وهو بهذا اللفظ في معجم الطبراني الكبير معجم الكبير من حديث السهل بن سعد والنواس بن السمعان ومسند الفردوس. Ini banyak hadis dhaif. Lidailami min hadits Abi Musa. Fi sahih, semua ni dalil-dalil yang nak menjadikan kaedah di sahih. Sebab apa dia punca kuasa lah. Sekarang ni kita makna dia validation tu. Kita nak validation tu mesti main. Kalau tak ada dalil, tapi makna dia orang Islam yakin. Sebab itu penting beriman dengan nubuwah. Kalau tak beriman nubuwah, tak main. Sebarlah hadis apa pun tak percaya. Sebab tu keterikatan kita dengan ilmu akidah. Tapi bukanlah syarat mendalami ilmu akidah, tapi terikat. Sebab perbahasan ilmu akidah atau ilmu kalam, di antaranya perbahasan nubuat. Kalau tak dibahas nubuah, macam mana kita nak bahas 60,000 hadis? Kita tak percaya? Itu kesan, sebab tu dia ajar akidah dulu. Kita tak belajar hadis dulu, belajar akidah. Nak membentuk sistem percayaan. Sebab apa? Kalau kita tak percaya pada benda tu, jadi macam orang macam Kasih Ahmad apa semua. Keraguan. Dan keraguan kepada imam. Lepas tu kita bincang tentang Ismatul Anbiya. Penting. Sebab dia tak ada undang-undang. Makna dia, kalau kita tak percaya kepada Anbiya, sebab tu uluhiyah, macam mana kita nak buat undang? Jadi di barat tak ada kepercayaan Tuhan, tidak ada kepercayaan nubuah, dia promote kepada best practice. Tawatu. Apa lepas sepakat. Benar sepakat. Berdasarkan nilai, berdasarkan masyarakat majoriti. Ini muskilah. Muskilah sebab apa? Dia tak ada ittifaq. Tak ada orang kata apa? Punca kuasa yang satu tak ada. Tukar. Mana ada kita. Tapi ada yang sama dengan kita lah. Bila sampai kepada peringkat nilai, dia akan sama.
Sebab benda ni macam cerita macam ni, bayangkan cerita. Betul. La amala illa binniyah. Jadi macam mana kita nak kuat-kuasakan benda tu? Luar biasa. Kerana dia punca kuasa pada semua kaedah ni hanya main daripada Al-Quran dan Sunnah. Bukan main daripada kerajaan. Jadi kerajaan orang takut lah ada penjara pun. Sistem kekayaan. Sistem kekayaan. Luar biasa. Macam mana kita tengok ajaran sesat. Lek, itu adalah orang yang tak masuk Islam, dia akan tengok macam mana kita boleh percaya pada satu seorang Rasul. Konsep kan. Penolakan dia pun. Jadi kena belajar tentang nubuat. Nubuat ni pasal apa dia jujur, amanah. Tentang wahyu. Dan sebab benda tak ada patah hitam putih dari sudut undang. Main daripada percayaan kita. Hujjah dan dalil. Dan dalil adilatul kaun yang kita melihat pada semua pembuktian dan sebagainya. Luar biasa. Kepercayaan kita ni satu benda yang luar biasa. Dan bertepatan dengan dalil akli. Sebab kalau agama lain, dia bercanggah dengan fitrah. Jadi kalau kita buat kajian, mana agama kita ni, agama fitrah, agama akal. Sebab tu orang yang menolak akal ni muskilah sebab bila akal buat screening tentang agama kita, ada problem, dia pun tolak agama. Itu yang berlaku di barat. Bila akal buat screening, dia tengok agama ni pelik. Sains pun tolak, itu tolak, apa betul ni. Nampak tak? Itu bahaya. Ada statement-statement yang tak tahu, dia pun tak faham statement. Bahaya kalau contoh negara ditakbir oleh akal. Memang kena ditakbir oleh akal. Tak ada salah pun takbir akal. Statement mentadbir negara dengan wahyu lebih baik daripada akal. Tak betul statement macam tu. Wahyu sebagai sumber, akal sebagai satu alat untuk kita nak buat inovasi. Wahyu menggesa untuk inovasi, tapi nak melaksanakan inovasi akal. So negara mesti ditakbir oleh akal. Tak akan dipimpin oleh wahyu. Dia tak boleh buat kontradik. Muskilah kita sekarang ni, aliran Islami ni dia menjadikan akal ni seteru kepada jadi orang pun meremehkan wahyu. Sebab tu agama Islam ni agama akal. Jadi bila orang akal ni tengok, oh dia boleh masuk Islam. Sebab dia orang akal ni agama insani. Jadi orang yang macam Suhakam dia tengok, oh daripada humanity. Pasal apa Islam ni dia kena macam tu. Dia tak boleh wahyu saja sebab orang yang masuk Islam ni macam-macam orang. Orang ikhtisadi tengok Islam ni ada ikhtisadi. Semula itu Islam itu. Fitrah, orang fitrah. Orang bodoh tengok betul, orang bodoh dia tengok dalam bentuk fitrah. Nilai ihsan. So kita ada ihsan. Orang cerdik tengok sisi akal. Sebab tu kena baca buku Syekh Radawi Al-Aql fil Quran. Al-Quran wal Aql. Macam mana bicara akal terhadap Al-Quran. Hampir 2000 ayat yang bercakap tentang akal. Macam mana boleh kita meremeh? Muskilah kita istihanah bil aql, muskil. Sebab tu dalam bab ni Mu'tazilah mengecapi kejayaan. Cuma mereka terlajak apabila menggunakan akal di dalam perkara gaib. Mengisbatkan. Tapi dari segi mu'azzam dia bagus. Dan Mu'tazilah dizalimi sekian lama oleh orang Islam ni. Masalah hakimiyah, masalah akal itu sebagai musyarrat. Nampak tak? Tapi janganlah jadi Mu'tazilah. Tapi madrasah Mu'tazilah tu madrasah yang kalau kita baca kitab usul fiqh dia. Sebab orang tentang Mu'tazilah tapi tak baca kitab Mu'tazilah. Dia tak baca Syiah meremehkan akal. Sebab dia hanya meninggikan Ahlul Bait. Sekali. Sebab tu orang barat masuk Islam banyak. Sebab dia mendapatkan akal tu adalah Quran. Cuba dia baca Quran tak ada akal. Jangan dia masuk Islam. Kemudian orang Islam tak mau akal. Problem. Ayat tak baik. Kalau bisa. Mana ni mana? Wa fi sahih min hadits Sa'd bin Abi Waqqas, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah, wajh Allah yang fathah illa ujirta fiha. Semua matan salah ni. Banyak. Hatta ma taj'ala fi imra'atik,
Sehingga kan ini falsafah hadis menjadikan adat itu sebagai pahala. Sehingga makanan yang kita letak dalam mulut isteri kita pun ada pahalanya. Orang parenting, motivasi dia tengok, oh betapa pentingnya suat isteri. Literal. Tapi makna tu kecil. Ada setengah orang tak buat suat isteri dia. Tak ada problem. Apa maksud dia? Dia kinayah kepada nafkah. Mana dia yang apa yang kita cari untuk isteri makan lah. Kinayah. Jadi ada, tapi makna alhamlu ala maknayan sah. Makna dia nak letak dua-dua makna boleh. Dalam mazhab Syafi'i kita boleh alhamlu ala haqiqah wal majaz. Sadaq. Macam mana? Jadi kita boleh suat isteri ataupun kinayah kepada tanggungjawab beban nafkah itu. Kemudian wa min hadits Ibn Abbas walakin jihadun wa niyyatun. Macam mana? Nanti cakap mana dia betul. Teruk sangat. Hadis yang awal dia la hijrata ba'dal fath. Walakin jihadun wa niyyatun. Tapi tak, bukan dia menasahkan, maksud dia Rasulullah tak bila dah Fathul Mekah tak ada kewajipan berhijrah daripada bumi-bumi kufar. Melainkan inda darurah. Sebab bumi ni semua milik. Sebab tu kita tengok tak ada orang yang duduk di Najasyi dia pergi Madinah, ada yang sahabat-sahabat duduk di Najasyi tak pulang. Sebab tak ada apa-apa tuntutan. Sebab itu fikrah nasakh kalau difahami dalam bentuk ribuk, dia ada iskaliah di dalam pelaksanaan. Sebab tu ulama berarah kepada menghurai makna nasakh ni kepada bayan. Dia bukan kepada ribuk. Ribuk ni makna kita tak boleh beramal. Ataupun ribuk itu boleh ditafsirkan sebagai ibahah. Maknanya bila dibatalkan hukum tersebut, hukum itu masih boleh diamalkan tapi dalam skop mubah. Sebab semua ahkam syariat yang dilaksanakan oleh Rasulullah berdasarkan fiqhul mizan. Macam ni. Kalau kita ribut, kita tak boleh beramal. Sebab benda tu dia telah dibatalkan. So dia bukan dibatalkan, dia berdasarkan qawaid fiqhul mizan. Bila munculnya ilmu fiqhul mizan, dia boleh membuat penafsiran kepada makna nasakh yang lebih luas. Seperti tafsiran Syatibi dan sebagainya. Maka tak adalah kita nak kata ayat ni dibatalkan, ayat ni dibatalkan. Jadi macam ISIS lah. ISIS membatalkan semua ayat dakwah dan mengekalkan ayat jihad, ayat perang. Hatta ayat waqula lahu qawlan layyina pun mansukh. Jadi kita cakap kasar pun mungkin dengan menggunakan hadis kalimatu haqqin inda sultan jair, tapi kalimatu haqqin tu kan makna cakap kasar. Banyak problem dia panggil mutadayinin, islamiyin, muskilah. Setelah mana berlakunya separate ilmu agama dibawa oleh golongan Islami. Dia datang daripada madrasah ulama. Datang daripada madrasah duat. Yang kefahaman mereka kadang-kadang nampak clear tapi natijah dia tak clear. Natijah dia akan ada problem. Mula-mula elok. Jadi selamat. Masalah hakimiyah, masalah mafhum jihad, masalah menentang kerajaan. Akhirnya susah. Maknanya kita melebihkan hadis kalimatu haqqin li sultan jair kepada al-amn wa istiqrar. Ketaatan dan keamanan sebuah negara. Ya, hancur negara tak apa. Jadi dia jadi macam tu. Negara tak stable tak apa. Yang penting jihad dia tegak. Banyak apa. Dan itu yang berlaku dalam banyak negara Islam akhirnya. Tak stable habis. Tak ada buat apa. Ekonomi tak stable tak apa. Janji kita boleh mak lawan. Dan akhirnya sekali. Maksud itu perlu di mu'alajatul fikri. Makna kita boleh buat kajian tentang apa yang dimaksudkan hadis kalimatu haqqin 'inda sultanin jair.
Anda kena tanya Syekh Hakim, dia faham macam mana tu. Sebab kalau kita kaji, parenting kaji, bila budaya maki ni banyak, suasana remaja dan kanak-kanak ni akan capture budaya tu. Dan dia akan maki cikgu, dia maki semua. Itu yang berlaku dalam tarbiyah sentap tak maju tu. 2015 tarbiyah sentap sangat laku. Semua orang buat masa tu IG lah. Dia tengok kawan yang bahasa kasar. Masa tu ada tengah biru, mereka nak present buku tu kat tengah biru. Tapi bila sampai kat kita, kita kaji, tak bagus. Sebab tu tengah biru tak cetak tarbiyah sentap. 2017, ibu bapa yang beli buku tu pada anak-anak, dia tengok anak ada punya kuajang je lah. Memang suruh sembahyang, memang suruh pakai tudung. Tapi bahasa tu, macam mana dah laku tarbiyah sentap? Orang pun tak bawa dah tarbiyah sentap. Dah tak ada dah tarbiyah sentap. Guru tu pun tak tahu pergi mana. Maknanya kita tak boleh nak ubah sawabitu dakwah itu. Ud'u ila rabbika bil hikmah itu. Kalau dalam usul ada sawabit, dalam dakwah ada sawabit. Rupanya bila kita buat kajian, cuba buat kajian dalam semua benda ada usul, semua ada sawabit dan ada furu' dia. Dalam sains pun ada sawabit, ada sawabitul ulum. Jari 5 sawabit, dia tak, kalau jadi 6 dia cacat. Cuma furu' dia adalah kuku, panjang pendek, panjang pendek. Bulu panjang pendek, panjang pendek. Kepala tak boleh ada 2, kepala 2 memang cacat. So dalam kehidupan haya, biologi pun ada sawabit dan ada mutaghayyirat. Dalam geografi ada sawabit, ada mutaghayyirat. Mutaghayyirat tu adalah cuaca, panas, sejuk apa, tapi dia ada sawabit geografinya. Tempat-tempat tu juga. Bila berubah, alam jadi rosak. Jadi hari kiamat ni bila berlaku? Bila alam yang sawabit itu berubah sistem dia. Matahari pergi ke sekarang ni tak, orang kata kiamat lambat lagi sebab sawabit alam ni masih elok. So, bila kita nadrus apa dia qawaid tafkir, qanun tafkir ini, pada ulum lughah pun ada sawabit dia. 3 tu je, al-ismu wal fi'lu wa harfun ja'a li ma'na. Dia tak ada yang keempat. Tak ada di sana taksim rabi' khamis. Dalam ilmu mantik ada sawabit, ada mutaghayyirat. Dalam ilmu ijtimai ada sawabit, ada mutaghayyirat. Dalam ulum iqtisadiyah ada sawabit, mutaghayyirat. Dalam ilmu fan ada sawabit dan mutaghayyirat. Mana kita boleh ini dipanggil di antara istilah Syekh Ali Qadari, kita masukkan sebagai maqasid khalqil kaun. Apakah maksud Allah Taala cipta alam semesta ni? Bila kita faham alam semesta ni, kita boleh advance dalam fatwa, dalam polisi kerajaan, dalam polisi dakwah, sebab kita dah nampak dah apakah maqasid khalqil kaun. Alam ni dicipta untuk apa? Emas dicipta untuk apa? Platinum dicipta untuk apa? So kita study nature of environment itu. Luar biasa dunia pemikiran. Lepas tu kena berfikir. Dan pemikiran ni qat'iyat. Sebab tu Syatibi sebut usul fiqh ni qat'iyat. Makna dia dari segi pemikiran basic ada lain dia adalah qat'iyat, dia tak berubah. Yang lain berubah lah. Fiqh secara am dia adalah qat'iyat. Begitu yang ulum-ulum yang lain. Ulum matematik dia ada sawabit dia ada ilmu astronomi. Jadi bila kita faham macam tu, oh subhanallah, baru kita orang kata apa, boleh berfikir cara betul. Disebabkan kerangka tu tak ada dalam ilmu perubatan. Hatta doktor pun dia berlaku kontradik pemikiran. Sebab mereka tak belajar ulum akliyah ni. Makna bagi mereka kajian mereka tu qat'iyat. Tak boleh. Tak ada definisi kajian apa yang qat'iyat. Qat'iyat ni mabadi yang tak akan berubah. Dia iktisyaf. Jadi satu benda yang kita boleh fahami bahawa alam matahari qat'iyat satu je, tak ada 2, 3 dan 4. Matahari dia banyak jenuh.
Ha. Tapi orang dulu dia tak faham, dia kata matahari ni banyak. Inna syumusa, makna dia menterjemahkan matahari itu sebagai banyak. Sebab tu bila kita belajar ilmu mantik, kulliyun itu mereka faham di sana ada anwa' syumus. Yang ada anwa' adalah bintang lah. Sebab dulu tak nampak khariji. Bila kaji-kaji balik, matahari berpusing kan. Benda. Sebab dunia ni semua benda bau. Oksigen bau. Semua bau. Dan matahari satu je. Sebab tu kita kena mengajak masyarakat berfikir. Bila baca hadis pun bukan baca hadis literal. Baca hadis dengan tafkir. Setiap istilah Syekh Rasul ni, al-adillatu ma'a maqasidiha wa masalihha. Tak ada dalil yang tidak ada masalah dan tidak ada maqasid. Jangan baca dalil sebagai dalil ibadah. Ikut follow je tu je. Setiap dalil ada roh, maqasid dan masalah. Bila hilang roh dia tersebut, kita kena fikir. Cara yang kedua macam mana? Sayyidina Umar sebagai Abul Maqasid. Kita fikir tulis buku tentang Sayyidina Umar sebagai Abul Maqasid. Sayyidina Umar sebagai bapa maqasid syariah. Bagaimana dia menghentikan zakat kepada mu'allaf. Dalil ada, tapi masa tu spirit masalah tak ada. Makna dalil itu digerakkan bersama dengan maslahah dan maqasid. Bila dalil tak bergerak bersama dengan maslahah maqasid, maka tak dapat dilaksanakan. Maka ni dia makan sebagai daurul aqli fi tashri'. Apa peranan akal di dalam syariat? Baik. Wa fi Musnad Ahmad, dia ada 20, lebih kurang 29,000 hadis. Ibnu Taimiyah hafal Musnad Imam Ahmad. Ramai ulama yang hafal Musnad. Dan siapa yang hafal Musnad, dia selalu hafal Kutubus Sittah. Bermula dengan Musnad Abi Bakar. Ramai ulama khatam kita ni, yang besar-besar. Syekh Qaradawi ke apa. Study Musnad. Tapi dia makan masa 12 tahun kan lah kalau siapa nak i'tikaf dengan Musnad ni. Kita azim. Kalau Syekh Yusri tu dia sebut lebih kurang 12 tahun untuk habiskan bacaan Musnad Imam Ahmad. Nama sekarang ni sebab tu kita tak ada ulama, sebab kita tidak dengan Musnad. Bukan setakat Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Syafi'i sendiri pun kita tak nak baca. Tapi Musnad Imam Syafi'i itu bukan karangan dia, anak murid dia, Syekh Al-Imam. Berapa anak murid dia tu? Dia menghimpunkan daripada Musnad dan juga kitab-kitab lain. Dia himpun dari kitab jadi lebih kurang 500 hadis. Anak murid dia yang kumpul. Daripada riwayat Rabi' Al-Muradi. Tapi Musnad Imam Ahmad sendiri. Siapa ni arti tak? Sebab ulama dulu menjadikan ia sebagai ma'yar. Siapa yang menjaga dan menghafaz, mendalami Musnad, sara imaman fid din. Makna dia telah menjadi rujukan dalam agama. So kita sekarang ni rujukan kita dalam agama tak ada orang yang begini. Itu iskal dia. Sebab tu sebentuknya badan autoriti selamat sikit lah, nak kata dia terbaik tak. Tapi selamat lah sebab dia ada protokol. Cuba bayangkan kita jadi rujukan masyarakat. Bukhari pun tak baca, Minhaj pun tak baca, apa pun kita tak baca. Kita baca PowerPoint lah. Ini muskilah agama, muskilah universiti, muskilah semua. Orang yang kehadapan dalam masyarakat, dia tak baca Musnad, dia tak baca Kutubus Sittah, dia tak baca Mustasfa. Sekarang kita buat kelas Mustasfa dengan Syekh Syawal. Bagus. Belajar sikit. Dia. Jadi macam mana kita nak jadi imam fiqh? Itu muskilah. Maka kena buat tauliah, kena. Kalau dulu tak perlu tauliah, dulu dia masyhur orang yang faham Bukhari, dia mengajar. Dia bagi ijazah. So sekarang ni kalau kita interview semua, tak ada siapa yang baca Bukhari, tak ada siapa yang hatta Riyadhus Shalihin pun tak ilmam. Cuba dia dalami Riyadhus Shalihin. Kita pun tenang sebagai
pihak berautoriti, hakim mengajak. Tak payah apa. Saya mengajak, dia tak jauhi je. Okey, kita jauhi bagus untuk belajar, tapi adakah dia layak untuk lead pemikiran masyarakat? Sebab penceramah ni ataupun orang yang mengajak kuliah ni aminun fi tarbiyati aql mujtama'. Sebab kita pemegang amanah untuk mendidik pemikiran masyarakat. Nah, sekarang dia pun pemikiran sendiri berlalu. Akhirnya dia buat cara dia. Islam macam ni, Islam macam ni. Nah, itu suratul nataij daripada gerakan masyarakat. Masyarakat yang dipanggil zuhdun barid, zuhud yang negatif. Pesi dan seumpama dengan dia. Rubba qatilin baina as-safain Allah a'lamu bi niyatihi. Kemungkinan orang yang terbunuh di antara dua kumpulan, Allah Taala beritahu niat dia. Mungkin dia pun nak membunuh orang tu. Betul, ada al-maqtul pun masuk neraka dalam hadis yang lain. Sebab dia bernasib tidak baik, dia dibunuh. Asal dia bunuh kawannya. Betul, ada hadis yang lain, idzal taqa al-muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtul finnar. Kata sahabat, yang membunuh tu kita tak ada masuk neraka. Fama balul maqtul, tapi yang dibunuh ni pasal apa masuk neraka? Innahu kana harisan ala qatl akhi, sebab dia nak bunuh kawan dia tapi dia tak bernasib baik, bukan syahid. Itulah. Tapi kita doalah sahabat-sahabat kita yang geng motor tu diampunkan dosa dan makna dia dirahmati Allah. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah sentiasa mendoakan semua amwat. Sebab apa? Sebab rahmat Allah ni lebih luas. Alaihim rahmatullah. Cuma apa, kita minta masyarakat lebih berhati-hati dalam sukan-sukan berisiko tinggi. Naik bukit, masuk hutan tanpa security. Nak buat apa? Kita dah tahu dah hilang banyak kali. Nak buat apa pergi hutan? Biarlah tempat yang selamat, tempat yang ada security. Ni pergi 2-3 orang kawan. Jangan mati tanpa nilai. Makna kadang-kadang kita, biarlah kita mati tu ada nilai. Ada nilai tu makna dia meninggalkan satu kesan kepada masyarakat. Ni yalah, tapi mati ajar Tuhan. Tapi kita kena berdidik masyarakat supaya pilih jalan yang betul. Janganlah duduk naik Gunung Everest, ada apa, berenang laut. Dia rekod cerita yang bagus. Nah, sukan ni kita boleh create, tapi sukan berisiko. Kita tak haramkan, tapi tak ada makna sangat di sudut agama dan juga panjat gunung-gunung tinggi yang berisiko. Orang putih sebab dia tidak ada hadaf. Kita kena faham dia punya pemikiran. Kita ada hadaf insani, hadaf apa dia, ijtimai yang kita nak bantu masyarakat. Kalau semua naik motor banyak tanpa ada hadaf. Kalau ada hadaf tak apa, dia pergi surau, kemudian pergi cuci, khidmatul mujtama'. Nah, dia program dia diikat dengan masyarakat, dia jadi cantik. Sama dengan apa-apa program kita. Masuk hutan tu pergi cuci hutan ke. Makna benda tu perlu diprogramkan dalam bentuk yang selamat. Sebab kita tak mau mati free. Nyawa ni sangat bernilai. Kemudian apa ni panjang kita masuk toyam. Nak habaq bagi dalil yang banyak ni menunjukkan kepada kuatul kaedah itu. Kaedah tu sangat kuat. 2/3. Kemudian baca toyah dia punya perbahasan dia. Ini ada dua. Al-mabhath ats-tsani fima yarji'u ila hadhihi al-qaedah min abwab al-fiqh. Berapa banyak fiqh semua datang daripada kaedah yang kecil ini. Al-umur bi maqasidih. Ya'lam ayyuha at-talib annahu qad tawatara an-naqlu al-immah fi ta'zim qadr hadith an-niyah. Memang mencapai tahap yang ilmu daruri, tak ada siapa petikan. Maksud tawatara ni qad daruri. Mana ad-daruri ni kita tak boleh tolak daripada qadiyah musallamah. Dia sebut mutawatir, dia nisbah dia kepada ilmu daruri. Bila sebut ilmu daruri dia panggil qadiyah musallamah. Maksudnya kalau orang tolak tu jadi pelik.
Qala Abu Ubaidah, "Laisa fi akhbari Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma' wa aghna wa akthar fa'idatan min hadzal hadis." Wattafaqa al-Imam Syafi'i wa Ahmad wa Ibnu Mahdi, Abdul Rahman Mahdi, yang minta Imam Syafi'i tulis. Wa Ali bin Madini, ni dipanggil tokoh-tokoh hufaz yang besar. Wa Abu Daud, wa Daruqutni, semua imam. Wa ghairihim ala annahu hadzal hadis sulusul ilmi. Daripada hadis ni kita terpancarnya 1/3 ilmu. Wa sulusu katsir. Wa minhum man qala rubu'uhu wa wajaha al-Baihaqi kaunahu sulusal ilmi. Dia bagi taujih, maksud apa? Memberi dalil. Itu bagi taujih. Ilmu taujih ni bukan macam kita bagi motivasi bahasa moden. At-taujih indal usuliyin ialah bayan, adalah ilmu mujtahid. Sebab tu bila kita baca kitab turas, bila sebut wajud dalalah, bukan macam mana kita taujih bahasa lughawi moden ni. Ni kita ingat taujihat tu ceramah, tapi taujih di sini maksud dia taqyid al-mutlaq, bayan al-mujmal, wahakala bil adillah. Disebut taujih, dia maksud dia mendatangkan dalil bahawasanya memang hadis ini sampai ke peringkat sulusul ilmi. Kalau kita tak faham bahasa kita tu, ni Imam Syafi'i mentaujihkan dia, makna dia buat main dengan atabil adillah. Bi anna kasbal abdi yaqa'u bi qalbihi wa lisanihi, aja kita sebut tadi, wa jawarihi. So fiqh ni datang dengan af'alul qulub. Kita bahaskan tentang niat, dan niat ada mukhassisah dan sebagainya. Wa lisanihi, berapa banyak ahkam lisan, ahkamul ghibah, ahkamu zikri, Fatihah, apa lagi, semua datang daripada ahkamul lisan. Pada sebab tu Imam Ghazali disebut apa? Lisan ini adalah jirmun saghir wa jurmun kabir. Begitu. Size dia kecil, jenayah dia besar. Kataan sama, jirmun saghir wa jurmun kabir, jarimah. Dia boleh bawa kepada membunuh, dia boleh bawa kepada wailul likulli humazatil lumazah. Begitu. Mana sudah boleh buat kaji tentang ahkamul lisan. Banyak. Dia punya impak dia punya afak dia punya keluasan dia punya biologi dia, anatomi dia, macam mana lisan ini, dia ada sound dia. Asyik. Kalau kita kaji tentang lidah saja, ambil daripada kata Imam Ghazali dalam Ihya tu, kita boleh kaji saintifiknya, fiqahnya. Dari situ semua perbahasan. Impak daripada diri sendiri sebagai perkataan positif pada keluarga, pada masyarakat dan pada negara. Ahkam cukup banyak, ahkam kidbi, sidqi, laghwi, semua daripada al-lisan. Itu dia panggil size dia kecil lah. Kalau orang boleh buat kajian tentang lisan, komprehensif punya kefahaman, pendidikan tentang lisan, fannul mantiq, hubungan dengan akal, hubungan dengan sound, hubungan dengan jiwa, dengan hati, dengan kesihatan. Sebab orang sihat boleh cakap banyak, orang tak sihat tak cakap banyak. Doktor tak bagi dia cakap banyak sebab dia sakit. Kemudian terikat dengan orang bisu. Apa muskil orang bisu? Bisu mana yang boleh sihat, bisu mana yang alatul. Terikat dengan mata. Oh, ajaib. Makna dia lisan ini kita boleh explore daripada semua aspek. Aqsamu ats-tsalatsah wa arjuha li anna qad takunu ibadatan mustaqillatan wa ghayruha yahtaju ilaiha. Jadi 3 bahagian, yang tu yang paling rajah, 3 itulah lisan, qalbi dia, akhir.
Kadang-kadang dia ajak ibadah mustaqil lah. Zikir, ribah. Kadang-kadang berlaku dengan hati, kadang-kadang berlaku dengan lisan, tapi arjah yang dengan lisan. Dengan lidah. Sebab ada orang mengumpat dengan hati. Jadi adakah bila mengumpat dengan hati, ijra'u al-ghibah biqalbihi, jadi berdosa? Simah. Bila Rasulullah sebut falyaqul inni shaim, adakah qaulun itu hanya dengan qalbihi ataupun bilisanihi? Nak kena sebut dalam hati ke? Sebab kalau sebut dengan lisan riya pula. Ataupun al-jam'u bainahuma, seperti kata Nawawi. Sebab lisan boleh panggil orang tu, hati untuk kita ikhlas. Hajat lah kita mengeksplore. Wa min thamma ay wa li ajli dhalika, wa min thamma kerana itu warada niyatul mu'min khairun min amali. Wa kalamu Imam Ahmad yadullu ala annahu arada bi kauni thuluthal ilmi annahu ahadul qawaid thalath allati turaddu ila jami'ul ahkam 'indahu. Makna semua hukum majoriti dia sampai kepada jenayah pun intention. Kalau rukun jenayah yang pertama intention. Ada tak pembunuh tu niat membunuh? Kita langgar orang, kita nak bunuh dia tu pun kita tak tahu dia tu orang. Macam sekarang ni Razak tu ada orang dekat belakang tu. Dia nak bunuh ke ataupun dia tak nampak? Ala kulli hal, kalaulah dia Razak langgar ke dia langgar? Anak tak tahu. Ada je yang langgar. Dia pun kena semak sebab dia melibatkan hukum kafarah. Mana dia? Siapa yang akan kena kafarah? Dia tu kira dia cerita panjang. Cerita yang orang panggil apa? Ibadat dia peribadi dulu. Dia ni dia undang-undang kerajaan. Okey. Kita kira yang kafarah ni untuk dia sendiri. So katakan ni luar cerita bukan depa lah. Katakanlah Razak yang langgar, maka tuan kedai tu tak, kaitan tu tak kena banyak kafarah. Sebab dia yang dilanggar. Tapi kalau dia yang langgar, dia tak sengaja, tak ada niat, maka dia kena kafarah 2 bulan. Puasa ataupun bayar it'am sitin. Maksudnya dia bagi untuk 60 orang miskin. Dalam RM600 lah. Dan lagi, betul tak? Masa tu ada bagar dia. Tapi yang sama, kereta tu juga bawa. Tadi bila highway, bila kita bawa dalam keadaan bahaya, bawa keadaan perlahan, dia membahayakan orang. So dalam kes tu, kalau pintu kereta tu bawa dalam keadaan perlahan, yang membahayakan orang, tak tinggi juga bikin sana. Dan tu kena check tengok niat dia. Ada orang tua-tua yang bawa laju macam mana. Kita lah jaga. Ala akal undang-undang, tapi dia tak kena kafarah sebab dia ya. Sebenarnya kereta tak boleh buat laju sangat tu je tak. 110 je lah. Dah kita buat laju. Habis 10 tu elok dah. Sebab apa? Dia kiraan semua tu. Nak break. Dia perlahan kan? Dia perlahan, dia buat dengan 70 highway. Itu membahayakan. Dan kalau kita buat 110, tak bahaya. Kita buat 160. Sebab 110 ni kita sempat break. Dia kereta ni ada undang-undang dia. Kita tak boleh rapat. Kita kena bawa di belakang dan nampak tayar dia. Tapi orang tak patuh benda tu. Semua macam tu. Kalau mungkin duduk kanan tu boleh kita kira. Sebab kita buat kereta sekarang semua rapat. Semua nak kerojoh. Jadi masing-masing ada tanggungjawab. Dia buat kereta yang selamat ialah kita bawa tu kita nampak tayar dia. Kalau kita sempat break. Tapi semua itu hubung apa je tu. Maknanya kita sendiri dah misconduct, kita negligence. Tapi itu soal mahkamah, itu bukan saya. Mahkamah lah buktikan. Tapi nak cerita bagi dia tak boleh simply je tu. Mana boleh simply bab mati ni kena pergi mahkamah. Kita tahu hukum. Tapi kita doakan pada semua orang. Sebab itu penting. Kami di Jabatan Mufti, dalam bulan depan kita keluarkan fiqh jalan raya. Mohon. Kita mengambil berat tentang isu-isu kematian. Semua bincang.
Nipis dalam satu muka surat. Boleh jadi rujukan kepada semua orang, insya-Allah. Hadis al-a'malu binniyah wa hadis man ahdatha fi amrina hadzal ma laysa minhu fa radd. Kemudian hadis al-halal wal haram bayyinun. Faqala Abu Daud, ni tiga hadis yang penting, tiga hadis yang penting. Al-amal binniyat, kemudian tadi yang kedua tadi, yang ketiga al-halal bayyinun wa haram bayyinun. Faqala Abu Daud, madarus sunnah, asas sunnah berdiri ke atas 4. Tambah satu hadis lagi. Apa dia? Hadis ini tadi, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, dan innallaha thayyibun la yaqbal illa thayyiban. Ini semua kaedah tentang masyru'iyah kasbil halal dan pengharaman mencari pendapatan yang haram, dan wajib takhallus daripada haram dengan beberapa qawaid takhallus, cleansing dan seumpama dengan. Wa ana aidan al-fiqh yaduru ala khamsati ahadits al-amal binniyat. Ni apa ni? Al-halal bayyinun. Kemudian wala darar wala dirar. Tak salah tu. Man anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tum min mastata'tum. Qala darakun usul hadis arba'atun al-amal binniyat min islamil mar'i takum ya'ni al-halal bayyinun izhar fi dunya yuhibbukallah. Wa qad khaffa min ashabina fi kitab al-qisar an Ibn Mahdi wa Ibn Madini anna madar ahadits ala arba'ati al-amal binniyat wa la yahillu damu muslim illa bi ahsan. Jadi semua qawaid humanity, insaniyah. Bul Islamu ala khamsin wal baina ala al-mudda'i undang wal yaminu ala man. Kalau kita gabung semua tu mungkin sampai kat 10 dia punya madar. Wa qala Ibn Mahdi aidan hadis sunniyah yadkhulu fi 30 baban min al-ilmi. Qala Syafi'i yadkhulu fi 70 baban. Semua sahih. Qultu hadha dhikru ma yarji'u ilaihi min abwab wa ijmal. Secara ijmal, tapi kalau detail lagi banyak. Min dzalika rubu' ibadat bi kamalihi. Kalau wuduk daripada awal lagi kena niat. Tayammum wal ghusl fardhan wa naflan. Mandi wajib, mandi sunat. Mandi sunat saja dah berapa? Wa masil khuf fi mas'alatil jurmu. Pakai sukan bekah. Idza masal a'la wa dhaif. Ini pendapat yang lemah lah. Kena niat kalau sapu di atas. Fayanzilul balal ila al-asfal. Yang basah tu akan turun ke bawah. Wa tayammum idza tadasa ala ra'yi, ini pendapat lemah. Oh, ini pendapat dah habaq bagi, tapi tak perlu niat sebab dia mimbabi tarki. Mimbabi tarki makna kita kena tinggalkan najis, so tak perlu niat. Yang wajib niat mimbab al-fi'l. Wa ghusl mayit ala ra'yin. Ini Syafi'i, tapi kalau Hanafi semua kena niat. Syafi'i tak wajib niat sebab dia mimbabi tanzif. Apa kesan dia? Kesan dia orang bukan Islam boleh mandi jenazah, orang Islam. Setelah orang tu masuk Islam, bapak dia boleh mandikan jenazah dia, mazhab Syafi'i. Sama dengan Hanbali. Hanbali tak wajib niat. Sebab matlamat dia nazafah. So ini mendekatkan kemanusiaan. Makna kata anak dia masuk Islam, dia still boleh mandikan anak dia. Cuma Hanafi dia wajibkan niat sebab dia anggap ibadat. Wa awani fi mas'alati as-sabbah biqas zinah. So dulu orang guna bekas daripada kulit, dia berlubang, dia guna perak untuk tampung, dia kena niat untuk tampung daripada inilah tembus. Kalau guna untuk zinah, dia berdosa. Sama seperti pertandingan musabaqah jawaiz. Dia beli paper untuk apa? Dia baca ke untuk dia menang? Betul-betul
Sebab dia tak actual cost. Oh, betul. Kita tu dalam syariah check structure tu. Dia benar sama tapi structure. Saya kata lah, sebab dia hadiah yang adalah konsep dia hibah. Okay, sekarang ni bank tak cas hari. Satu pendekatan ihsan, dia panggil ihsan, passion yang sangat baik. Tapi itu internal je, kat Tunisia je. Kalau luar, kena bayar sebab daripada kos-kos di kelas bola bol semua kos. Itu dia panggil bank tanazul. Dia macam dia bagi hibah lah, tapi dia bagi tanazul sebab dia tak ambil, dia orang kata apa? Dia waiver tak. Itu dia ihsan. Orang RM4,000 tapi bukan rugi, dia loss. Dia bukan loss. Kalau dia rugi, dia tak dapat untung macam tu. Bank tak rugi. Kalau dia panggil istilah apa, dia loss lah kan. Sebab dia kira untung. Tapi dia bukan rugi. Istilah kita hazard banyak ni. Bank rugi, dia tak rugi, cuma dia tak dapat untung. Mana boleh bank rugi. Tapi dia telah buat satu pendekatan yang patut kita puji pada bank. Walaupun kita sehari, tapi kalau sehari RM10,000, kalau sebulan apa? Mana bank sudah kehilangan keuntungan sebulan mencecah beratus ribu. Lepas kita kena masyarakat kena puji. Masyarakat puji. Kena hargai. Dia percaya lah yang mana bank buat ada masalah. Ada yang tu kita kena puji semua Islamic banking dan semua bank konvensional sekali lah. Maksudnya kita puji semua pendekatan tersebut. Dia menolong kita walaupun soal ini. Dia kayak gini. Kalau kita tengok RM1 je. Tapi kalau sehari berapa amat? Boleh. Tapi tak ada pun orang yang tulis kat Facebook terima kasih dari negara. Ada. Budaya kita tak. Kita bukan budaya negara baju. Kita bukan budaya masyarakat yang positif. Nampak? Kalau masyarakat barat kan boleh lah. Jepun boleh. Tapi taklah kelihatan di Facebook anak-anak muda mengucapkan terima kasih. Kalau kita ramai-ramai terima kasih, mesti bank bertolong. Mungkin dia picak macam mana bagi kepada masyarakat. Sebenarnya ada value. Apa? Berarti penting menjadi orang masyarakat yang bersyukur. Sebab kita tak terbiasa bersyukur kan. Kita budaya berkritik kan. Jadi tak kelihatan masyarakat bersyukur, hanya melihat masyarakat berkritik. Mengkritik ni dia bagus daripada ahli dia, bukan daripada masyarakat. Kalau masyarakat yang berkritik terlalu banyak, dia tak bergerak. Sebab tu saya kata, penceramah ni jangan ramai kan. Penceramah cukup ada 10% cukup lah. Sebab kalau ramai penceramah, siapa yang jadi engineer? Sebab tu negara yang baju penceramah kurang. Disebabkan negara tak baju, dia nak kira pada dia penceramah. Dan akhir zaman musuh itu, buat kafir, fuqaha pun. Yang kita nak adalah engineer, doktor, lawyer. 80% adalah teknokrat. Penceramah agama cukup dalam. Kalau ramai kan ada berapa je? Sebab negara ini memerlukan teknokrat. Jadi orang agama pun dia buat persembilan, dia yang buat produk halal, dia buat benda industri. Dia bekerja banyak. Penceramah ni jabatan mufti juga. Sebab kalau ramai sangat, lepas tu kita ada tahu ya. Sebab kalau ramai sangat, kalau tahu dia pening sebab kita nak urus pemikiran masyarakat ni. Ustaz ni kata macam ni, ustaz tu. Memanglah khilaf tu rahmah, tapi kalau khilaf kita ni tak rahmah. Sebab kalau kita ni dia padu. Kalau khilaf rahmah ni dia bawa bangunan. Dia khilaf kita ni dah turun kan. Dia kritik sampai jabatan mufti pun berkritik. Kalau jabatan mufti pun dikritik. Okay, badan mana yang lebih tinggi daripada Dewan Ulama? Apa dia? Dewan Ulama. Ulama tak ada otoriti. Mana badan otoriti dikritik? Dan hakis keyakinan dia. Mana siapa tak jaga tu? Dan kita anggap itu satu benda yang positif atau positif. Dia bukan kritik macam
kemudian kritikan datang daripada ulama bincang apa ini kali kritikan daripada benda-benda akal. Sebab orang tengok pada orang kerja ke bawah kerajaan tu dia pasti isu apa. Dia lah tak bawa tu. Itulah. Kerajaan lah yang paling dia kini sebab kita tak ada profit kita tak ambil fee. Kalau kita pergi jumpa konsultan syariah semua fee. Ini jabatan kerajaan mai lah siapa pun duduk 3 jam tak ada apa pecah. Ana duduk di mana di pecah. Kita syarikat ada sekolah dulu pas kita baca kita pecah lah. Tapi sekarang tak ada pengaruh tak ada letak dekat semua. Sebab mesti tak ada pengaruh mana-mana kita. Ya lah, dia mufti bukan director. Anak hari tahu dia mufti letak jawatan. Semua yang berkenaan dengan kau. Orang bagi konten orang tidur 4 jam. 1 sen tak payah. Tapi dia pun buat bisnes pun ada. PTPTN mai yang baru ni hibah. Hibah. Jabatan mufti bagi endorsement. Dia pun ada boleh syariah lah, tapi dalam kerajaan dia kena mufti yang kena bagi endorse dah sebagai pakar rujuk kerajaan. Mana PTPTN boleh buat bisnes banyak. Kita tak boleh menerima apa-apa upah. Jadi tak badan apa kita nak percaya? Tak boleh ambil. Bank apa bank kan nak minta fatwa. Semua yang menghantar soal fatwa kalau mereka pergi kat swasta berapa puluh ribu, beratus ribu untuk apa nama dia endorsement. Tapi paper yang kami terima setahun dekat 100 paper kadang-kadang boleh bercecah 100 kalau sebulan dapat apa 100 tu 2-3 tahun kalau sebulan 9 kali 8 dekat 40 paper setahun. 40 paper tu semua free, dirujuk, dibaca tanpa ada sebarang pembayaran. Dia bakal bayar tapi kerja tak ada mahal pun. Gaji staff tak mahal pun. Tapi point dia kalau orang kata tak dipercayai, tak percaya siapa ni? Kalau kita rujuk free. Itu ada keluarkan nanti buku Fiqh Mufti. Bukan Mufti, agensi supaya orang faham. Masyarakat ni dia tak faham kalau dia pun tahu badan mufti lah yang paling amanah, yang paling siap. Sebab tak ada keuntungan. Dia tak boleh buat untung, dia tak boleh masuk duit, dia tak boleh buat. Itu cara. Ya, masyarakat Okey. Betul dapat badan mufti. Tak ada sebarang kepentingan. Tapi orang yang membuktikan mufti itu satu keuntungan. Kalau duduk tempat mufti itu satu manfaat untuk tentu nanti itu yang mereka tak faham. Benda ni dia berlaku dalam sejarah Osmaniyah. Sebab kalau tidak ada mufti pada kerajaan nak rujuk siapa? So pemilihan ni mesti daripada kepakaran. Dia mesti pakar. Dan dalam tu ada ejekir. Itu kita lah kena cerita pada masyarakat. Sebab tu sepatutnya yang lead masyarakat adalah jabatan mufti sahaja. Tanah Hakim, boleh? Setuju? Hanya yang layak memimpin masyarakat jabatan mufti saja. Ustaz negeri. Otoriti yang paling penting. Sebab definisi ada adalah ketua agama selepas yang ketua agama selepas raja. Selepas raja pemegang taruh kepada hukum hakam adalah mufti. Pentadbiran majlis agama. Tak ada orang yang lebih tinggi pada majlis agama, tak ada orang lebih tinggi pada jabatan mufti. Mainlah apa jua istilah. Serta ulama ke, ulama dunia ke, ulama akhirat ke. Jadi kita masyarakat kena angkat. Kemudian sampai habis banyak sangat contoh dia. Wallahu a'lam. Kita baca sikit al-idah. Semangat belajar. Yusuf apa tu?
Baik, kita cari kita al-idah. Idah ni ada. Bos bawah cek Ustaz. Tak, al-idah. Sampai. Dalam haji. Di manasikil haji wal umrah. Ya. An-Nawawi. Ulama Minhaj. Cepat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita cuba mengajak kita ni sampai haji tahun depan. Bagus kita idah ni. Ini macam kita baca mukadimah dulu. Kalau siapa-siapa nanti kita buat iklan, mutawif, syakir-syakir umrah nak main mengaji boleh. Baik, kita baca mukadimah sikit. Amma ba'du, ambil yang itulah. Panjang dia mukadimah dia. Fa innal hajja ahadu arkanid din wa min a'zamit ta'at li rabbil alamin. Ini memang sangat luar biasa. Oh syiar anbiya illah, dia bukan syiar rasul saja, para anbiya juga. Amma ba'du. Kalau khatam kita ni boleh jadi mutawif yang baik. Ambil lesen pektah tu. Tapi kenapa dia tu umrah gaji. Ni kena perhidup balik makan kita buat malam-malam tu insya-Allah. Kalau khatam kita ni setahun insya-Allah. Kita bagi ijazah. Nampak? Amma ba'du. Bukan ifsah. Idah. Imam Nawawi al-idah fi manasikil haji wal umrah. Yusuf, mana Yusuf? Surat 45. Sudahlah tu. Kat bahagian khutbah mu'alif. Ini syarah itu. Sahih ifsah syarah ni. Ambil idah dia. Matan idahnya. Kita pilihkan ni dari al-idah al-Imam Nawawi. Sebelum tu. Ke belakang. Ini babul awal. Sebelum tu lagi. Amma ba'du. Amma ba'du tadi. Amma ba'du. Wasairil ibadillahi salihin salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in fa min ahammil umuri bayanu ahkamil hajj. Paling penting kita menerangkan hukum hajj wa idahi manasikihi wa aqsamihi wa dhikri musahhati yang sah-sah wa mufsidatihi yang merosakkan haji. Wajibatihi dia ada rukun, dia ada wajib. Wa adabihi wa masnunatihi, panjang, wa sawabiqihi, benda yang patut kita buat dulu, wa lawahiqi, selepas itu dah buat apa. Wa dawahirihi wa daqaiqihi wa bayanil haram, menerangkan hukum tanah haram. Tadi buat tadi juga. Belah kanan tu Ustaz. Tu Kanan. betul kan Ali? Okey, atas hang kanan. An sa'ilil wal Ka'bah, hukum Ka'bah, Masjidil Haram, wa ma ta'allaqu min al ahkam, wa ma tamayyazat bihi an sa'iril biladil Islam. Apa beza Mekah dengan tanah lain? Dengan Malaysia? Malaysia bukan tanah haram. Mana kita boleh bawa balik batu dia. Tapi Mekah kita tak boleh bawa balik batu dia. Wa jama'tu hadzal kitaba mustaw'iban li jami'i maqasidiha. Semua hukum hakam yang bersifat maqasid semua ada dalam. Mustawfian, lengkap, likulli ma yuhtaju ilaihi, apa yang diperlukan dalam haji semua ada. Usuliha wa furu'iha wa ma'aqidiha, benda yang sulit-sulit. Wa dhamantuhu min an-nafais, aku masukkan semua benda yang berharga. Ma la yanbaghi talibil hajj an tafutahu ma'rifatu. Tak patut orang yang pergi haji tak belajar benda ni.
Wala ta'zub anhu khibratuh, jangan sampai hilang pengetahuan. Walam aqtasir fihi ala ma yuhtaju ilaih fil ghalib, aku tidak hanya cukup perbahasan yang diperlukan, bal dzakartu aidan kullu ma qad tanu ilail hajah, kemungkinan benda itu diperlukan, aku terang. At-talibu bihaitsu la yakhfa 'ala syai'un min amrin manasik. Saya baca buku ni cara detail memang. Gua banyakkan 90% dalam haji tu sekecil-kecil sebesar-besar. Rahimallahu Imam Nawawi. Kalau boleh hafal matan ni, sangat boleh. Sebagai matan kita boleh hafal. Kalau hafal semua, bagi-bagi dalam kepala. Ya, ilmu macam tu dia kena menghafal. Dia tak boleh malas. Sekadar mana kita mampu lah. Di ahadi min dhalika fi aqtil hadisa, dalam banyak perkara yang berlaku, wa qasatu fi an yastaghniya sahibu. Aku niat tulis buku ni supaya orang yang baca buku ni tak perlu kita dah. Dia nak baca. An istifta'i ghairi, tak perlu tanya orang lain. Dia baca buku dia faham, dia pergi. Ini baca resolusi tabung haji sikitlah untuk realiti. Supaya tak amma yahtaji ilaih. Misal resolusi tabung haji dia bagi melontak lepas subuh. Yang ni tak bagi. Tak apalah. Kita jangan halang orang yang pergi lepas subuh. Selamat aman. Jadi dia kena baca juga resolusi tu. Wa arju alla yaqa'alahu syai'un min al-masail illa wajadu ta'ala. Dia mengharapkan semua benda dia boleh jumpa dalam kitab dia. Fihi mansusan alaihi wa ahdiful adillah. Adillah tak berbanyak sangat sebab dia nak suruh hafal kita ni. Baik. Ila akhirih. Jadi kita baca bab ni mengandungi 8 bab. Yashtamilu ala thamati abwab. Al-babul awal adab safar. Kita akan bincang panjang adab safar, apa betul kita buat dan sebagainya. Kemudian fil ihram, bab ihram, muharramat wa wajibat wa musnadatihi. Dukhul Mekah, bila masuk Mekah dah buat apa? Tengok Kaabah nak baca apa? Ada 8 bahagian dalam tu. Itu perbincangan dia. Ada 8 bahagian dalam tu ila akhirih. Kemudian dia bincang di sini asrarul hajj. Nanti insya-Allah pada minggu depan atau hari yang kita akan sebut, kita akan bicara tentang adab as-safar yang dimasukkan tadi. Al-babul awal fi adabi safarihi ila Mekah wa fihi masailu. Nanti kita akan terangkan proses nak pergi ke Mekah macam tamu haji kena menyimpan 15,000, menyimpan daripada awal. So itu cara praktikal. Kena ada tasrih. Bagi kita pergi Mekah la haja ila bi tasrih. Itu penting, itu termasuk dalam keamanan, istita'ah, keamanan. So tak bolehlah kefahaman tak mau ada tasrih apa semua tu, jangan buat ada ground, sangat berbahaya. Dan kita bincang tentang istita'ah dan sebagainya. Sangat menarik. Sebab apa, kalau kita baca kitab ni, kita gabungkan dengan realiti, dengan tuntutan zaman, kita akan faham cara nak buat penabungan, cara kita nak menyimpan. Kalau tak boleh buat haji, nak buat ibadat apa. Tak semua orang boleh pergi haji. Sebab yang tempat tu ramai, boleh pergi 30,000 je. Tapi kalau tak boleh buat haji, kita nak buat macam mana? Kena berusaha. Dan anda akan bagi betul macam mana nak dapat rayuan tu. Dia ada betul cara untuk mendapatkan rayuan yang dimakbulkan. Ada seorang buat rayuan dia tak dapat. Sebab dia ada beberapa perkara yang dia tak buat untuk dapatkan apa dia, orang kata apa, keputusan rayuan yang diterima. Dia ada sebab-sebab kenapa sesuatu yang merayu tak diterima. Di antaranya dia tak pernah pun kursus tabung haji. Jadi sebab semua tabung haji rekod kat situ, tiba-tiba minta macam mana tabung haji. Sebab tabung haji dia bagi rayuan, keputusan rayuan kepada orang yang ada komitmen, tunjuk komitmen. Kalau dia tak tunjuk komitmen, tiba-tiba dia merayu, baik tabung haji bagi pada orang yang ada. Baru minta sekali. Orang tu dah 10 kali dah. Jadi kena mula dengan apa? Dia tak tahu minta rayuan. Bila cukup 15,000, dia minta start awal. Jangan rasa tahun ni nak pergi baru minta rayuan. Tak mau pergi pun minta belum. Supaya rekod tu ada. Itu orang tak pasal. Tak cukup dia pun. Dan cukup 15,000 minta. Ni 15,000 minta. Sebab kalau tak cukup tak boleh merayu. Wallahu a'lam. Dan kita makan. Ni yang 3A macam mana? 3A kan itu. Itu matan, itu syair.
Anda cari dulu tuan-tuan.